Kenapa kita sentiasa membanding beza kehidupan kita dengan orang lain? Kita nampak orang sentiasa hidup bahagia, hidup gembira. Sebenarnya, sebahagian besar dari kehidupan kita, ketika kita membanding beza kehidupan kita, kejayaan kita, timeline kita dengan orang lain adalah kerana kita melihat dan menilai mereka hanya berdasarkan di social media. Sedangkan apa yang terpapar di social media yang orang ingin paparkan kepada orang lain adalah sesuatu yang mereka ingin tunjukkan. Misalnya, kejayaan seseorang dia akan tunjukkan dekat social media, tapi jarang sekali orang tunjukkan struggle di sebalik kejayaan tersebut. Apa yang jadi menyebabkan kita sentiasa mengingatkan, oh, dia berjaya selepas buat ini. Tapi kita tak pernah tahu tentang struggle di sebalik cerita tersebut. Susah payahnya, jerih perihnya, penatnya, usahanya sehingga menghasilkan sesuatu yang dia dapat sehingga hari ini. Boleh jadi sebab itu juga kita sentiasa rasa down, kecewa dengan diri sendiri ketika kita melihat kehidupan orang lain. Sedangkan setiap orang mempunyai timing yang berbeza-beza. Hidup ini bukan satu perlombaan. Kita tak pernah berlumba dengan orang lain. Kita punya masa kita sendiri. Hanya kerana umur kita sudah sama dengan dia dan dia sudah memiliki segala-galanya, tidak semesti itu adalah definisi kita ini gagal. Barangkali timing kita, pacing kita mungkin sedikit lewat, tetapi itu adalah yang terbaik untuk diri kita sendiri. Timing kita, masa kita akan tiba.